lepas bukan tahun aku. Tahun sebelum tu pun aku tak boleh apa. Tapi tahun ni aku yakin mesti tahun ni dia akan call aku punya. Tahun ni tahun aku bro. Syahmi Sazli akan call aku bro. Yes, aku yakin tahun ni. Rezeki dah dekat sangat sampai sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat bang. Oh. Nak hantar barang ni. Kereta nama Salim. Ya. Padahal tiap-tiap tahun duk hantar. Tanya lagi soalan. Baru beli hantar barang kau pergi perang ni. Dia hantar barang. Ha. Comel meh. Bayar kan? Bila masa abang bayar? Hari tu masa order bayar online lah. Oh ya. Oh. Salim. Tapi Nak move ni. Kutuh Allah. Hai, Salim. Heish, Salim ya hal lah ni. Asal nak kena tukar beg baru. nak dapat kereta. Nak dapat kereta. Mana QR? Weh, mana QR dia? Duit aku. Senang lah. Duit tak ada tu. Duit aku, ya ampun. Kereta peminat kereta ni tak perlu usi tau. Untuk payment bayar ni Benda. cash yang kita bayar. Tak perlu bayar boleh tak perlu tau. Ha. Trut. Ha. Awan tak call aku. Dah nombor siri yang tu. Cara ni mau kena jumpa bomo ni. Nak dapat kereta. Tak dapat lagi. Macam kalau nombor lah. Ini kalau aku tak menang juga. Aku tak tahulah. Dia ni kot. Assalamualaikum. Ada kenal tak siapa-siapa Tok Bomo belah-belah sini?
Aku ingat dia ni Loh terus ya. Boleh lah. Ini tu. Assalamualaikum. Uish. Duduk lah pipi ah. Assalamualaikum. Tuan. Nak masuk tuan cakap aja. Assalamualaikum. Buat salam. Tok. Assalamualaikum. Tok. Amboi. Tak nyeh tu mah. Ya tu noh. Mu nak apa? Sudah sikit. Saya nak masuk cabutan petua. 3 tahun dah ni saya masuk tak menang-menang. Oh. Kali ni je tu. Saya nak tuk bacalah jampi ke, mandrem apa-apa ke kat saya ni. Kali ni je saya nak menang. Oh, cabutan tu. Ya. Oh. Buka. Oh. Boleh. Tapi satu ria. Satu ria. Sikit. Lahir ni. Oh. Ui. Tu nak takik saya ke nak takik limau? Blow up. Manis katanya bagai madu, janji kekayaan datang selalu. Belum tentu yang indah itu nyata, jangan serah hati tanpa bertanya. Hari ini ramai bertopeng wajah, pandai bermain kata yang indah. Sedikit leka, sedikit percaya, hilanglah hasil titik peluh kita. Berhenti dulu sebelum percaya.
simak dahulu setiap cerita. Jangan kerana tamak sekelip mata musnah